6 tahun lepas, aku try nak tumbuhkan jamang aku ni guna minoxidil. And dia betul-betul jadi. Serius, aku pakai dalam 3 minggu macam tu, aku dah nampak dah bulu-bulu halus tu dah start tumbuh. And aku pakai dalam setahun macam tu untuk dapat result macam ni. Cepat juga sebab 3 minggu dah dapat result kan. Ada orang mungkin 2 bulan, ada orang mungkin 3 bulan. Lain-lain orang, lain-lain result. Yang penting korang kena konsisten je pakai. Untuk jamang aku sekarang aku dah stop. Sekarang aku pakai dekat rambut aku je. Tapi dulu aku tak pakai yang macam ni. Yang ni bentuk foam. Aku pakai bentuk liquid. Foam ni dia mahal sikit tapi dia cepat resap lah. Bentuk liquid dia murah tapi dia lambat sikit nak meresap lah. Aku ingat lagi dulu aku pakai kat sejam pun dia tak kering-kering lagi. Tak kisahlah apa-apa kau pakai foam ke liquid ke, janji dia ada minoxidil dalam tu, dia boleh tumbuhkan jamang kau ataupun rambut kau. Aku tunjuk macam mana foam Kau goncang dulu. Kalau tak dia cair. Kau goncang dulu, lepas tu kau tekan. Tapi kalau aku akan letak terus lah kat sini. Dah aku nak basuh tangan. Nanti tangan aku bulu kan. Tu je. Masih.